Hai semua, hari ni jom kita bongkar satu rahsia. Rahsia yang ada kat mana-mana je di sekeliling kita. Rahsia inilah yang buat semua benda bergerak. Apa dia? Tenaga. Dalam bahasa Mandarin kita sebut ia neng. Dah sedia untuk pengembaraan sains kita? Jom! Pernah tak korang fikir macam mana kereta mainan tu boleh pecut laju atas lantai? Atau macam mana lampu bilik boleh tiba-tiba menyala bila kita petik suis? Dan yang paling penting, mana kita dapat power nak lari-lari, main-main satu hari suntuk? Percaya tak, semua soalan ni, jawapannya cuma satu je. Jawapannya, tak lain tak bukan, ialah tenaga. Ingat tak tadi, dalam Mandarin kita panggil apa? Betul, neng. Senang cerita, tenaga ni ialah kebolehan untuk buat kerja. Dia macam kuasa superhero yang tersembunyi, yang buatkan semua benda jadi kenyataan. Okey, so tenaga ni datang dari mana pula? Takkanlah dia muncul macam tu je kan? Mestilah tak. Tenaga ni datang dari sesuatu yang kita panggil sumber. Jom kita main detektif sekejap. Kita siasat mana datangnya sumber-sumber tenaga ni semua. Sumber tenaga kita yang paling besar dan paling penting sekali ialah matahari. Dalam Mandarin kita sebut taiyang. Cuba bayangkan, matahari ni macam satu bateri gergasi ke angkasa sana. Dialah yang bagi kita haba supaya kita tak sejuk beku dan bagi cahaya supaya dunia kita terang benderang. Kalau tak ada dia, gelap dan sejuklah dunia ni. Okey, yang seterusnya, cuba rasa hembusan kat luar tu. Itulah dia, angin. Dalam Mandarin, feng. Pernah nampak kincir angin yang besar tu pusing-pusing? Itulah bukti yang tenaga angin tengah buat kerja. Angin ni nampak je macam udara bergerak, tapi jangan main-main, tenaga dia kuat tau. Bukan setakat udara je tau. Air yang bergerak pun ada tenaga yang hebat. Kita panggil shui dalam Mandarin. Bayangkan, ombak kat pantai tu atau air terjun yang turun laju, kuat kan? Kekuatan air tu sebenarnya kita boleh guna untuk hasilkan elektrik. Okey, sekarang jom kita gali dalam sikit, jauh ke dalam bumi. Kat bawah sana ada satu lagi sumber tenaga. Namanya bahan api fosil. Dalam Mandarin, hua she ran liao. Contohnya, macam petrol dalam kereta, arang batu. Kenapa panggil fosil? Sebab benda ni datang dari tumbuhan dan haiwan zaman purba yang dah mati berjuta-juta tahun dulu. Wow, lama gila kan? Baiklah, kita dah tahu tenaga datang dari mana. Tapi, ada lagi benda yang best pasal tenaga ni. Tenaga ni wujud dalam macam-macam bentuk. Cuba bayangkan tenaga ni macam superhero yang boleh tukar-tukar kostum. Setiap kostum bagi dia kuasa yang lain. Jom kita tengok apa kostum-kostum tenaga ni. Okey, ada dua bentuk utama yang kita kena tahu. Satu, tenaga yang tersimpan dan bersedia untuk digunakan. Kita panggil ini tenaga keupayaan. Yang kedua pula, tenaga yang tengah bergerak. Yang ni kita panggil tenaga kinetik. Contohnya macam ni. Tengok bola tu. Dia duduk diam je kat atas bukit. Masa tu dia penuh dengan tenaga keupayaan. Tapi bila dia start je bergolek ke bawah, vroom, tenaga tu terus bertukar jadi tenaga kinetik. Tapi bukan dua tu je tau. Ada banyak lagi kostum tenaga ni. Contohnya, tenaga cahaya. Kuang neng. Macam lampu yang kita guna untuk baca buku. Lepas tu, tenaga haba. Reneng. Yang kita rasa bila pegang cawan Milo panas. Ada juga tenaga bunyi. Sheng neng. Dari lagu-lagu yang kita dengar. Lepas tu yang paling penting kat rumah, tenaga elektrik. Dian neng. Dan jangan lupa, tenaga kimia. Hua shui neng. Tenaga yang ada dalam bateri dan juga dalam nasi yang kita makan tu. Okey, sekarang kita sampai kat bahagian yang paling best, paling magic sekali. Tenaga ni ada satu kuasa hebat tau. Dia boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Proses bertukar ni kita panggil transformasi tenaga. Dalam Mandarin, neng de juan huan. Ini peraturan nombor 1 dalam dunia tenaga. Kena ingat ni, tenaga tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan. Dia takkan hilang. Dia cuma tukar bentuk. Macam tadi, tukar kostum. Senang macam ni, fikir pasal air. Air boleh jadi ais, boleh jadi wap, tapi dia tetap air kan? Macam tu jugalah tenaga. Dia cuma tukar rupa je. Nak tengok contoh? Jom kita tengok TV kat ruang tamu tu. Mula-mula kita pasang suis, kita bagi dia tenaga elektrik, kan? Dian neng. Lepas tu, magic pun berlaku dalam TV tu. Tenaga elektrik tadi terus bertukar jadi dua benda. Tenaga cahaya, kuang neng. Sebab tu kita nampak gambar. Dan lagi satu, tenaga bunyi, sheng neng. Sebab tu kita boleh dengar suara. Nampak tak? Satu tenaga jadi dua tenaga lain. Best kan?
Satu lagi contoh, kereta mainan kawalan jauh. Mula-mula sekali, tenaga tu datang dari tenaga kimia. Hua xue neng, yang duduk diam-diam dalam bateri tu. Bila kita on je, tenaga kimia tu terus tukar jadi tenaga elektrik. Tian nang, yang lari dalam wayar. Akhir sekali, tenaga elektrik tu bertukar pula jadi tenaga kinetik. Tong nang. Tenaga inilah yang pusingkan tayar dan buat kereta tu pecut. Nampak kan macam mana dia bertukar-tukar? Okey, sebab tenaga ni banyak sangat berjasa kat kita, penting sangat-sangat untuk kita guna dengan cermat, dengan bijak. Dalam Mandarin, kita sebut Ming Chu Di Xu Yong Neng Yuan. Ming Chu De Xu Yong Neng Yuan. Kenapa kena bijak? Sebab ada sumber tenaga yang kita guna ni satu hari nanti boleh habis. Habis terus. Sumber tenaga ni kita boleh bahagikan kepada dua pasukan. Pasukan pertama, kita panggil sumber boleh baharu. Macam matahari, angin. Kenapa boleh baharu? Sebab alam semula jadi sentiasa top up balik untuk kita. Matahari esok ada lagi, angin pun akan tiup lagi. Pasukan kedua pula, sumber tidak boleh baharu. Yang ni macam bahan api fosil tadi. Bila kita dah guna, dia akan habis. Nak tunggu dia jadi balik, kena tunggu berjuta-juta tahun. Lamanya, sebab itulah kita kena jimat cermat. Jadi, macam mana nak jadi wira tenaga? Senang je. Jom kita buat sama-sama. Keluar bilik, jangan lupa tutup suis lampu. 关掉电源，关掉电源。 Kalau nak naik satu tingkat je, apa kata kita guna tangga? 多用楼梯，多用楼梯。 Sehat pun dapat. Lepas tu, boleh ajak mak ayah naik pengangkutan awam. 搭乘公共交通，搭乘公共交通。 Dan bila beli barang elektrik, cari yang jimat tenaga. Ingat, benda-benda kecil yang kita buat ni, bila semua orang buat, kesannya jadi besar tau. Okey, sebelum kita habis, saya ada satu cabaran untuk awak semua. Cuba fikir sekejap. Lepas kita belajar semua ni, apa satu benda baru yang awak sendiri boleh mula buat hari ni juga untuk jimatkan tenaga? Tak kisahlah kat rumah ke, kat sekolah ke. Mungkin nampak kecil je, tapi itulah permulaannya. Jadi, fikirkan dan terus buat. Sebab masa depan planet kita ni, ada kat tangan kita semua. Terima kasih sebab dengar.